Okey guys, untuk Mac Mini aku ni sekarang ni aku gunakan satu skrin bersaiz 15.6 inci. Bila dah lama guna rasa macam tak puas pula sebab dia kecil. So untuk tu aku dapatkan satu skrin bersaiz 24 inci dengan bentuk curve yang sangat cantik ni, yang mana dia ada speaker juga dekat skrin ni. Nampak tak curve dia? Cantik, serius. Ini daripada Expose. Susah nak sebut. Tapi memang serius cantik sebab dia curve. So, jom kita tukar skrin yang kecil 15.6 inci ni kepada skrin 24 inci. Nampak tak beza dia macam mana? Sebelum tu, kita kena alihkan sekejap. Semua. Tanggalkan kabel Type-C. Dan kita alihkan dulu skrin ni. Bawa turun. Kita gantikan skrin yang baru yang lebih besar lagi dan juga lebih cantik dengan bentuk curve. Tak muat lah pula. Tak apa. Kita adjust. Benda boleh adjust. Nampak tak? Cantik. Memang cantik lah bentuk curve dia ni. Mac Mini aku letak dekat sini. Kabel HDMI dia bagi sekali, so jangan risau. Cocokkan je daripada Mac Mini. Pergi ke belakang skrin ni. Kabel power 3 pin dan macam ni. Tada! So, skrin dah cantik. Nampak tak curve? Lama. Lepas ni nak tengok movie ke, nak layan game ke, edit video ke, nampak tak? Cantik, babe. Okay, kita try layan movie Satu movie kita try. Mantap! So guys, ini adalah skrin dengan bentuk curve daripada Expose. Yang mana Expose ke Expose? Yang aku baru dapatkan dan aku dah pasang dekat aku punya Mac Mini. Kalau korang dapatkan, ada dalam link kat bawah, korang boleh pilih. Nak yang 19 inci, 24 inci ataupun 27 inci. Nak yang flat ataupun yang curve. Mantap.